Kalau dia memang tak pernah ambil kesempatan pada Kasih, padahal dia boleh buat, tapi dia tak buat, maknanya dia budak baik lah Kasih. Takkanlah dia nak buat perangai-perangai tak elok macam tu kat tanah suci tu, Mak. Agak-agak lah. Alah, orang kalau nak buat jahat bukan kira kat mana. Memanglah. Memang. Semua benda tu dia tak buat. Tapi ni, hati Kasih ni sakit. Tak habis-habis menyakitkan hati Kasih je. Punyalah dia berlagak suci, berlagak hebat, poyo. Benda-benda tu kira penderaan mental tau, Mak. Tapi kan, takkanlah dia tak pernah cakap yang dia sukakan Kasih. Mama, pandang muka Kasih ni pun tidak. Apalagi tiba-tiba dia nak cakap kat Kasih, Kasih, I suka kat you. Lambat lagi. Lagipun Mama dah janjikan, kita ni bertunang olok-olok untuk bagi Aunty Alawiyah happy pasal. Takkan tiba nak luah perasaan pula. Memanglah mula-mula tu olok-olok, lepas tu elok-elok, lepas tu jadi betul-betul. Mana tahu? Amin, amin, amin. Sudahlah Mama ni. Kasih nak naik atas lah. Nak tidur, nak mandi, dah lekit-lekit dah badan ni. Naik dulu Kasih. Kasih. Beg ni berat gila. Takkanlah tak ada apa-apa. I'm back! Finally. Ya Allah, rindunya katil aku. Ya Allah. Rindu. Bestnya esok tak payah nak bangun awal. Boleh tidur seharian. Janganlah panjat. Jangan panjatlah. Jatuh nanti. Saya tolak awak jatuh mati kat situ nanti. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar.